Okey, kita nak cerita pasal Instagram pula. Daripada aplikasi gambar jadi mesin bisnes. Okey, kita ceritakan sedikit asal usul tentang Instagram ni. Sebenarnya Instagram ni dia bermula sekitar tahun 2010. Masa tu cuma ada satu benda je. Aplikasi ni dia kongsi pasal gambar, filter simple, gambar square. Tak ada story, tak ada reels, tak ada shop. So, bila Facebook beli Instagram, segalanya berubah. Instagram ni dia tak lagi fokus kepada gambar je, dia mula fokus kepada perhatian manusia. So muncullah stories, lepas tu ada reels, dan akhirnya Instagram jadi platform video dan bisnes. Instagram ni dia sedar satu benda. Orang bukan datang untuk tengok gambar lawa-lawa semata-mata, tapi orang datang untuk ikut tentang kehidupan anda. Orang rasa lebih dekat dengan anda dan orang boleh percaya pada individu di sebalik akaun yang ada. Untuk usahawan, Instagram ni dia kuat. Sebab apa? Sebab tempat untuk bina jenama peribadi anda, personal branding anda. Orang boleh stalk sebelum beli dan boleh bina trust setiap harilah. Tapi Instagram ni dia perlukan strategi. Yang pertama anda perlukan konten. Yang kedua kena konsisten. Dan yang ketiga adalah platform communication. So Instagram boleh jadi aset bukan sekadar social media dan boleh jadi aset untuk bisnes anda juga. Jika anda suka video macam ni, boleh tulis dekat bawah apa yang anda nak saya cerita untuk video yang seterusnya.